Okay guys, tadi saya dah share kongsi kelebihan pairing, kelebihan syarikat Bravo. Ini kelebihan yang kedua. Okey, kita tengok ni. Anda didaftar sebagai U. Kami akan bagi macam tadi kami akan bagi U2 dan U3 secara percuma. Tak perlu kita nak daftar, kita cuma daftar di bawah ni. Okey, contohnya kiranya anda U2 ni, anda daftar CA dan dia pun tak berapa laju, CB pun tak aktif, anda cuma ada sedikit downline. Okey, tetapi U3 ni ada C dan D, tetapi si D ni dia laju, dia nampak pelan-pelan. Yang ada dalam Bravo ni dia sponsor ramai orang, jadi mana kaki dia punya downline di sebelah kanan ni, bawah D ni besar, kita panggil kaki gajah. Jadi di bawah A ni kita punya networking di sebelah kiri ni tak ramai, kecil. Jadi maknanya kita tak ada pairing bonus, sebabnya belah kiri ni sikit, belah kanan besar, kita bagi kaki gajah. Di dalam syarikat yang menggunakan sistem pairing yang lain-lain, mereka tidak, bila dapat kaki gajah ni memang tidak ada pairing bonus dan tidak ada bonus. Kita terpaksa top up untuk kaki sebelah kiri, cari lagi downline yang akan bergerak laju supaya kita dapat pairing bonus. Dalam Bravo sama juga, tidak pairing bonus, tetapi Bravo bayar satu bonus yang special, iaitu power leg bonus. Walaupun dapat ada kaki gajah, tapi kaki gajah ni ada bonus di dalam dia. Itu yang bestnya. Okey, nanti saya tunjuk macam mana power leg bonus tu dikira. Bonus ketiga adalah power leg bonus, ataupun kaki gajah. Maksudnya di dalam sistem pairing sistem kiri kanan, kebiasaannya akan terdapat kaki, sama ada kaki sebelah kiri atau kaki sebelah kanan yang laju, yang besar, yang ramai yang ahli di dalam tu. Tapi anda di sini kaki sebelah kiri tak ramai, maknanya dibagi sebelah kanan ni kaki gajah. Kalau company lain, anda tidak akan dapat pairing. Memang dia Bravo anda pun tidak akan dapat pairing, sebabnya tidak ada pair. Belah kanan ni kosong, belah kiri ni, belah kanan ada ahli berdaftar, belah kiri tak ada. So kena daftar belah kiri baru dapat bonus sponsor pairing. Tetapi dalam Bravo, HQ akan bayar power leg bonus itu, walaupun kaki gajah sebelah ni akan dapat bonus kaki gajah. Okey, dia tak banyak. Kalau basic RM2.5 saja, booster 1 RM5, booster 3 RM15, premium 1 3 RM10, campur RM10 FDR, free dream reward. Okey, contohnya anda di sini, anda punya CA untuk orang yang saja level 1. Orang kita sponsor, ini adalah orang kita sponsor, kita dapat RM2.5. Ini akan saja 4 orang di bawah dia. Level 2 ada dia sponsor 4 orang, 4 kali RM2.5 bersama RM10. Okey, bonus power leg bonus ni akan dapat sehingga level ke-8 ya. Jadi level 3, 4 orang tadi akan cari 4 orang lagi, kata 4 orang lagi, sama dia taja atau kita taja, menjadi 16 orang. 16 kali RM2.5 RM40. Level 4, 64 orang kali RM2.5 RM160, sehingga level ke-8 4,096 orang kali 4 orang 16,384 orang kali RM2.5 sama dengan 40,960. Tengok power leg bonus. Ini semua kalau seadanya basic, semua basic. Kalau ada yang booster 3, nilainya akan bertambah. Tapi jika anda seorang premier, ini untuk premier saja, Bravo bayar hingga level ke-9. Level ke-9 income dia akan dapat, power leg bonus dia akan dapat RM163,000.